Katakan tu ucapan. Birthday. Birthday. Isu. Okay guys, selamat pagi. Hari ni kita akan ride pergi ke Kuala Lumpur. Kita nak attend wedding kawan kita. Dalam masa sama, kita nak test vlog, motor vlog sepanjang hari menggunakan E-Star 360 X5 ni. Sekarang lebih kurang pukul 6 pagi, subuh dekat Melaka. Jadi jom kita ride ke Nilai dulu, jumpa geng-geng lain, baru kita teruskan perjalanan. Yang terakhir baru sampai videografer kita, fotografer kita. Kita tak ada ni sangat. So kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi Kenduri Bos Pami. Dekat Sungai Serai, Langat. Sekarang kita dekat Areknar Nilai. Jadi kita ada MD Aizat, ada Han, kita ada Putra Squad, Aziz, Aziz. Mana Hasan datang? Hasan kat sana. Kita ada dekat sini Royal Enfield lah. Ni shotgun 650, Chinchilla 500. Ni apa model lah? Himalayan. Ni LFC nama apa? 700. Ini apa? Guerrilla 450. Yes. Jom. Okey, sekarang kita nak gerak ke homestay pengantin. Nanti kita akan sambung vlog ni. Jom. Alright, sampai. Hey, nice lah. Awak nak pergi mana? Awak punya GPS nak pergi mana? Kita nak pergi Kenduri tu. Salah dah. Dia buat pening. Berpusing-pusing kita orang. Alright, so kita dah sampai dekat homestay pengantin. Kat belakang ni. Kita berkumpul dulu, regroup. Okey, kita nak gerak ke tempat majlis Dengan pengantin, jom. Kita berhenti sebelum ke tempat nikah. Okey, kita dah sampai. Jom. Kita dah settle posing. Jom tengok member akan nikah. Ini paling penting. Acara kemuncak. Baik, seterusnya yang saya hormati, Orang puas lah tengok pengantin. Rupa-rupanya dia dah cari air. Bos. Ais baru masuk, bos. Dapat ayak. Ayak tu, bos. sedap. Nikah Najatul Umi binti Aziz dengan mas kawinnya RM300 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab makan, budak-budak ni nombor satu. Pengantin pun tengah doa ni. Makan. Assalamualaikum Habib Perwira. Semoga depannya makin hebat selalu. Kerana lelaki sebelum kahwin memang hebat. Selepas kahwin, lantai sudah ada. Kami selamat pengantin baru. Dan kahwin ni jangan nakal kan? Boleh tukar tagline ke? Wow, jangan nakal sekali. Tahniah. Oh ya, thank you so much, brother. Berapa lama honeymoon? Berapa lama honeymoon? Ada live nanti. Wow. Kian. Dah settle majlis ni. Alright. Macam mana? Jadi kita kena teruskan ke
marca pada acara yang seterusnya, kita perlu ke sesi bergambar kumpulan permotoran. Di mana? Di mana? Mungkin kita akan di sekitar kawasan Langat, Dusun Tua, Nanding, atau mungkin kita akan naik ke Bukit Ampang, dan mungkin yang terakhir dekat Temiang. Jangan susah-susah. Di mana tempat bara naga. Kau kena fikir aku nak kereta. Okey. Ambil semua. Okey. Kau kena fikir aku nak kereta. Oh ya, tak yalah. Okey, kalau macam tu Temiang, nak Temiang ke apa? Temiang lah. Yang aku tahu. Tak, Aku tahu. Google Map tengok Temiang berapa jauh. Supaya diorang tahu. So nanti kau boleh balik terus. Betul, dia benar. Aku boleh hantar Aziz gini lah, aku boleh balik. Wow. Kita minum dulu, tengah panas. Kan? Sampai-sampai tu edit-edit gambar, jom. Panas betul lah Cari tempat betul dulu. Baru kita pergi ke next checkpoint. Kita akan habiskan harian ni dengan photoshoot. Ya. Mencabar rupanya photoshoot motor ni. 2 hours later. Okey, kita dah settle sesi penyejukan badan, rechargeable, bateri. Jom. Teruskan perjalanan. Ni nanti dia akan berlembah. Dia dah masuk, dia berlembah lah. Dia tak sini mungkin dah belum plan kalau dia nak shoot. Kalau nak shoot kita. Kata-kata ucapan. Kata-kata ucapan. Birthday. Birthday. Okey, kita dah settle hari ni Right, thank you semua. Alright. Sama. Tunjuk last shot kita ni. Tunjuk last shot kita sikit. Blood brother. Oh, Nampak? Si ada highway belakang ni. oh. Tu 2, 3. Isu. Aziz baca doa. Allah pemudahkanlah urusan kami untuk hari ini. Balik dengan Selamat. dengan selamat dan jauhilah daripada kecelakaan dan mudahkanlah urusan kita hari ini dan esok dan pada hari yang kelak. InsyaAllah. Amin. So kita pun akan balik Melaka. Sekarang ni dekat Temiang ni. Nanti kita akan wrap up the video dekat Melaka ni. Jom. Bye. Bye. Okay guys, kita dah sampai area rumah. So macam mana aktiviti hari ni? Padat kan? Pukul 5 pagi kita bangun, and then 6 pagi macam tu kita gerak daripada Melaka ke Nilai, meet up dengan kawan-kawan. Hari ni kita ada Han, ada Putra, ada Aziz, Hassan, Haziq, MD Aizat. So kita nak pergi majlis perkahwinan Bos Pami. So tahniah Bos Pami di atas majlis yang berlangsung hari ni. Dan secara tiba-tiba pula kita orang dah jadi escort pula kan. Terima kasih untuk peluang tersebut lah. Kawan-kawan memang semua sempoi. And then lepas tu kita sambung pula photoshoot tengah-tengah panas berdenting. And then kita lepak je, and then kita pergi ke Temiang. First time aku pergi Temiang. Menarik. Dia tak adalah seperti yang digambarkan, tapi menarik lah untuk photoshoot boleh lah untuk sekali-sekala macam tu lah. And then kita balik ke Melaka. Dan video hari ni sepenuhnya dirakam menggunakan Insta360 X5. Mikrofon semua internal kan, just mounting je dekat belakang tu, nampak tu. And then dekat handlebar ni bracket yang aku gunakan. So macam mana kualiti dia siang malam, pagi sampai malam ni kan, subuh semua. Okey tak okey? Bagi aku okey lah. Kalau dalam video first impression aku itu hari memang okey. So that's it lah. Maksudnya bagi aku lah, Insta360 X5 ni adalah sebuah 360 cam yang sekarang sangat-sangat
bagus dan boleh digunakan as a action cam dan juga as a 360 cam lah. Sebab apa 8K dia tu, bila korang nak framing kan, dia masih lagi banyak detailnya. Dan yang paling penting dengan pure video tu, low light macam sekarang, macam subuh tadi pun, still kita boleh katakan sangat-sangat usable. Alright, so that's it. Kalau anda kata korang ada apa-apa soalan, korang boleh komen kat bawah. Macam biasa, link pembelian semua ada pautan video ni. Dan sampai bertemu lagi video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.